Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan, kembali lagi kita dalam segmen Tangga Tajwid untuk kali yang keberapa dah ni kan dalam bulan Ramadan ni, masya-Allah. Harap-harapnya daripada video-video kita yang sebelum ni, ibu ayah dah dapat banyak dah input tentang hukum-hukum tajwid. Dan hari ni insya-Allah kita akan bawakan satu lagi tajuk dan bersama dengan saya hari ni adalah Ustazah Najihah. Jadi Ustazah Najihah, boleh tak Ustazah Najihah bagi tahu dekat penonton-penonton kita ataupun ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan yang tengah tengok video ni, apa tajuk yang Ustazah nak bawakan hari ni? Okey, terima kasih Ustazah Fatira. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan satu hukum yang sangat mudah. Semua orang tahu cara nak baca dia, tapi kali ini saya nak kupaskan sebab penamaan. Kenapa hukum ni dinamakan sebegitu. Okey, kali ini saya nak cerita tentang hukum mad iwad. Oh, masya-Allah. Rare juga tu dia punya nama tu Ustazah. Jarang-jarang tu orang nak dengar mad iwad ni kan. Biasa orang cakap mad asli, mad arid ni sukun kan. Tapi hari ni kita nak bawa mad iwad. Okey, baik-baik. Boleh tak Ustazah terangkan iwad tu apa? Mad iwad ni apa? Okey, mad iwad ni perkataan iwad tu sendiri maksudnya ganti. Gantikan apa? Gantikan tanwin baris atas kepada baris fathah sahaja yang kita panjangkan bacaan tu dengan kadar 2 harakat. Okey, contoh saya bagi perkataan dhabha. Okey. Ustazah, tapi kan macam sikit sangat. Macam tak cukup tu, tak sampai lagi Ustazah. Boleh tak Ustazah terangkan lagi, kupaskan lagi. Supaya saya sendiri ataupun penonton-penonton, ibu ayah yang dekat rumah yang menonton video ni lebih jelas dan lebih faham dengan mad iwad. Okey, boleh. Okey, macam saya kata tadi, kita gantikan mad iwad ni. Gantikan bila? Bila kita wakafkan bacaan. Maksudnya, mad iwad ni terhasil apabila kita wakafkan bacaan sahaja. Okey, saya bagi contoh dalam surah Al-Adiyat, ayat yang pertama, wal-adiyati dhabha. Nah, dalam perkataan ni, kalau kita nak sambungkan bacaan, ha yang baris tanwin tu, kita kena bunyikan tanwin dia. Dhabhan. Okey. Tapi kalau kita nak wakaf, kita tak boleh bunyikan tanwin tu. Kat sini dah terjadinya mad iwad. Yang mana tanwin dekat huruf ha ni tadi, kita buang satu, jadikan baris atas sahaja. Fathah saja, satu baris sahaja. Dan kita panjangkan bacaan tu dengan kadar 2 harakat. Dhabha. InsyaAllah. Jelas tak ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan? Maksudnya dekat sini Ustazah betulkan saya kalau saya salah. Maksudnya kalau dalam keadaan wasal, kita kena baca hukum nun lah dekat situ, bukan hukum mad iwad. Ya, dia ada hukum nun dekat situ. Melainkan kita wakaf, dia akan jadi hukum mad iwad. Ya, betul. Okey, masya-Allah. Boleh tak Ustazah last sekali untuk penonton-penonton kita yang dengar video ni, yang ambil info daripada video ni, Ustazah bagi ringkaskan. Ringkaskanlah tentang mad iwad ni supaya lebih mudah. Silakan Ustazah. Okey, nak ringkaskan sangat mudah. Mad iwad ni nak kenal dia, perhatikan huruf alif mad saja. Sebab apa? Mad iwad ni melibatkan huruf alif mad sahaja. Perhatikan mana-mana huruf alif mad. Dan sebelum huruf alif ni mestilah berbaris tanwin baris atas. Dan yang paling penting, kita nak wakafkan bacaan. Mesti ada wakaf selepas huruf alif ni. Dekat situ terhasillah hukum mad iwad. Kita baca dengan kadar 2 harakat. Padat dan ringkas. Ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan, jelas ke tentang penerangan yang diberikan oleh Ustazah Najihah dalam tajuk kita hari ini, mad iwad. Okey, ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan, macam biasa, kalau ibu ayah tak jelas, boleh ulang-ulang video ni sampai faham. Boleh tinggalkan komen dekat ruangan komen. Kalau tak faham, boleh tanya. InsyaAllah saya doakan kefahaman tentang hukum-hukum tajwid. Kita jumpa lagi dalam episod Tangga Tajwid yang akan datang.